Kalau orang ni macam orang-orang yang rasa diri dia entitled, sometimes okay, bag dia ada 20 kilo je. Tapi dia pergi check-in pula 60 lebih. Ada tak situasi yang tentang extra baggage ni yang memeningkan kepala you, yang you rasa macam ish? Sangatlah. Especially kalau orang ni macam orang-orang yang rasa diri dia entitled. Sometimes okay, bag dia ada 20 kilo je. Tapi dia pergi check-in pula 60 lebih. 40 kilo extra? Lepas tu nanti dia cakap lah yang dia tak boleh beli online. Lepas tu kita tanya, beli kat mana ya? Beli dekat Trip lah, beli dekat Agoda lah. Lepas tu dia nak salahkan kita punya website. Lepas tu cakap lah, kalau beli dekat Agoda, kenalah beli dekat Agoda. Kita tak boleh nak apa, macam mana kan, sometimes booking number daripada agent party ni kan dia lain-lain. Ya, betul. Dia ada pakai nombor, ada yang pakai huruf bercampur nombor. So sebaiknya kalau nak beli tiket tu, baik direct dengan airline tu sendiri. So sekurangnya apa-apa airline tu boleh buatkan anything to the tiket. Kita orang nak retrieve, tak tengok balik history, betul ke tak dia dah buat payment. Ini tak, duit dia dah potong tapi baggage allowance tu tak ada. No, kita ni balik, check balik, dia kena scam. The call agent tu pun tak dapat.